Assalamualaikum Ji. Izan. Kamera. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Aman, sejahtera, harmoni, rumah tangga, bahagia, berikan makhluk dan sebagainya. Okay, so hari ni kita nak buat apa ya? Saja. Hari ni buat apa? Bagi tahu lah hari nak buat apa. Izan. Semua saya yang nak kena bagi tahu, penat lah. Hari ni kita orang nak pergi Pergi apa? Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Pergi Big Bad Wolf. Semangat ya, hari ni kita akan pergi Big Bad Wolf. Big Bad Wolf tu kat mana? Stay tuned. Sekarang kita tengok dulu ya. Sekarang pukul 3. Pukul 2.55. Pukul 3 2.55 pukul 3. Pukul 2.55 3 hari bulan 6 2026. Tapi video ni keluar bila tak tahu. Tahun depan. Mampus. So tunggulah, ada lah, tak ada lah. So ni sekejap lagi kita sampai dalam 3 suku macam tu lah. Lepas tu kita pergi, mungkin ada pergi Big Bad Wolf. Lepas tu pergi makan-makan sikit-sikit. Lepas pergi makan-makan sikit-sikit, lepas tu kita ada nak pergi kat satu tempat ni. Satu tempat ni memang kena tunggu, tak boleh bagi tahu. Kita nak pergi menuju ke langit. Menuju ke langit. Ya, pergi langit. Big Bad Wolf. Woo. Big Bad Wolf. Tinggi takkan. Tinggi. 7 Oh, satu lagi. Kelapa Bali. Alright. Sampai jam kita masuk. Betul. Okey. Kita dah sampai. Di Paradigm pada pukul 3.22. Nak check parking semua. Dah check parking, apa semua dah parking dah. Tu convention center dah kosong. So kita akan pergi ke situ. Convention Center. Ni buat apa ni? Tak relax ah. Sebenarnya kita ni nak buat apa kat sana tu? Big Bad Wolf ni dia ada pameran. Pameran buku dan dijual dalam harga RM3. RM3 sahaja. Bilo. RM3 bilo only. So kita dah sampai. Nanti korang boleh tengok lah apa ada kat sana. Okay, see you Soon. Bukan kat dalam lah. Ni world biggest book sale. Nak yang mana? Kan? Nak yang tu ke?
Patrol? You want Paw Patrol? Semua benda dia nak. Izan, nak apa Izan? Mana mak dia ni? Aduh, mak dia pula hilang. Banyak buku Ni Alio. Kat sini baru dunia dia. Kat sini ada speaker. Ni ada speaker baru dia happy. Tengah misi mencari mak dia. Mana Umi? Oh, dekat sana. Dah jumpa. Apa yang dia sedang cari tu? Dah jumpa belum? Baby. Beli buku untuk dia punya. Ni RM5. Yeay, RM5. Kita dia punya tu. Dah nak habis. Dah nak habis lah. Tengok. Priceless. Ni dia campur lah. Campur. Ada yang ni ada yang second hand Izan jatuh. Ya Allah, dia buat jatuh. Izan, are you happy? Izan, are you happy? Dia nak keluar, dia nak buku. Yeay, ada buku. Jangan buat. Elephant. Lion. Yep. Hasil tangkapan. 1 hour later. Meanwhile. Tengah park. Ada yang keluar. Ada yang baru datang juga. Wow. Adakah ini keterujaan yang baru? What? Sangat teruja ataupun tidak teruja? Tak bagi satu isi cukup. Ini kumpulan dia. Satu IC. Dia ajar ya. Tekan ni bang. Ha? Lagi lain. Dalam tip. Okey bang, jalan je. Terima kasih. Yeah, dah masuk. Hey. Wow. Izan, menarik tak? Dah, jom keluar. Asal banyak sangat ni? Izan, nama muka termenang. What? Okay. Izan, Zafirash. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Bye kawan. Bye-bye kawan. Bye-bye.
Terancang kritikal kurang daripada 1 ekor habitat liar dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang di Malaysia. Oh, setiap ni ada tu ah. Lepas. Bye-bye, Izan, bye-bye. Izan, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Nak manja, nak manja. Manjat. Saya kena tak dekat tinggi. Takut nak gigit pegang. Dia gigit. Gigit lah. Jangan gigit Izan, Izan tak mau gigit. Panjat Izan. Lepas. Dekat baby tu sebelah. Go Izan, go. Izan panjat. Dia terjatuh. Tengok dia pegang. Baik semua. Depan dia tu. Turun kena ke belakang ni,
Izan. Tak dengar. Bye-bye. Okay, cakap itu je video kita. Bye bye.